warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua, sihat? Terima kasih kerana klik video kecil itu. Jangan lupa like. Episode 1, episode 2, episode 3. Saya dah selalu tengok si Amara. Kenapa selalu tidur dalam kelas? Kenapa dia selalu tidur dalam kelas? Rupa-rupanya dia dipaksa menjadi model bila mak tiri dia live. Mak tiri dia jahat tau. Pengajar. Mak tiri dia jahat. Lepas tu, bapak dia pun tak guna. Dia pergi ambil si Amara di sekolah. Lepas tu, dibawa balik rumah. Malam tu disuruh buat live. Dia jadi model. Cikgu misal nampak live tu dah pukul berapa dah. Lepas tu dia kata patutlah si tidur jadi dalam kelas. Rupanya dia jadi model ini. Model baju untuk live. Kerana sebetulnya dah masa untuk tidur. Tapi dia terpaksa jadi model untuk mak tiri dia. Apa lagi? So marahlah. Dia pergi ke rumah abang dia. Lepas tu dia mau bawa si Amara balik. Dia kata si Amara ni sepatutnya time-time macam ni dia dah tidur dah. Kenapa Abang Long? Kenapa abang suruh dia jadi model? Kenapa dia suruh bekerja untuk untuk bini abang tu? Dia kata ini anak aku. So kata akulah. Mengajar. Lepas tu dia kata Amara jom balik. Tapi si Amara ni dia takut dengan mak tiri dia weh. Dia tengok mak tiri dia tak jadi dia balik. Abang ni kata tengok Amara pun tak nak balik. Bukan tak nak balik. Tu mak tiri dia tu tak guna tu. Dia dah cubit dah. Bagi warning. Jangan. So dia cubit. Ngajar. Patutlah si tidur dalam kelas. Rupa-rupanya time budak-budak sekolah dah tidur. Dia dipaksa jadi model tau. Ada yang komen di situ. Anak kakak tu macam tak suka je. Dia cakap mana ada tak suka. Dipaksa lagi posting sana posting sini. Ui kurang ajar. Mak tiri lagi lah. Okay. So bila si Misa rasa dah ready, dia dah ready nak balik ke rumah suami dia lah, si Wafi. Sebab dia tengok cara Pak Su layan si Misa pula. Dia tengok cara Pak Su layan si Amara. So dia mungkin dah terbayang-bayang. Kalau anak dia lahir tanpa seorang ayah, macam mana kehidupan dia kan. Bila dia tengok si Amara dengan Pak Su. So dia dah ubah pikiran. Dia nak balik. Time dia balik itulah. Dia di rumah si Wafi ni adalah orang ramai. Dia ingat, dia fikir ini adalah janji si Wafi. Sebab dia kata kalau Misa balik ke rumah, dia akan buat doa kesyukuran. So dia ingat orang-orang ramai itu adalah doa untuk kesyukuran lah. Tetapi bila dia masuk dalam rumah, aku terima nikahnya Wardah sekian-sekian bulan sah. Si Misa dengan beg-beg sekali. Kau rasa apa? Kau balik ke rumah suami kau yang konon-kononnya dia rasa menyesal, rasa kehilangan, tak nak berpisah dengan kau, rasa cinta lah konon apa sebagainya. Last bila kau balik, kau menemui melafazkan akad nikah woi dengan perempuan lain woi. Geram woi. Si Misa dah bersambung lah. Tak ada cerita apa lah. Bersambung. Kena follow cerita ni tau. Rasanya cerita pun best. So saya akan cari trailer dia. Saya nak tengok trailer untuk next week. Okay, so itu saja guys. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.